Kalau full overhaul ni memang tukar puli, tukar stick bag je ke? Benda lain tak tukar ke? Sini saya nak tunjuk dekat korang, kalau gearbox CVT, bukan pada puli dan juga stick bag saja yang akan problem. Selalunya memang ini dua lah. Tapi ada juga problem pada clutch plate. Jangan ingat gearbox CVT tak ada clutch plate. Gearbox CVT pun ada clutch plate. Tapi clutch plate dia tak sebanyak macam gearbox AT ataupun gearbox DCT lah. Clutch plate ni pun, kalau korang tengok, dia ada jangka hayat. Sampai satu masa dia akan haus. Macam ni, kita tengok clutch plate ni cantik lagi lah. Tapi bila buat full overhaul dengan kita, memang kita suggest dekat korang, tukar sekali clutch plate ni. Sebab orang kata dah halang-halang lerai gearbox, overhaul, tukar terus, tak naklah 2-3 kali turun gearbox. Sebab akan nak tukar clutch plate saja. Selain daripada clutch plate, kita akan tukar juga oil seal getah kat sini. Nampak? Dekat sini dan barang-barang getah lah, dekat valve body pun ada. So getah ni pun macam kita tahulah, getah ni sampai masa akan keras. So alang-alang dah full overhaul ni, benda-benda ni orang kata wear and tear lah. Clutch plate, getah ni wear and tear. Dah lerai macam ni, walaupun masih elok, kita still akan tukar yang baru. Tak nak 2-3 kali kerja. Tak nak peningan kepala warna juga. Settle overhaul, settle masalah gearbox dia terus boleh pakai lama gearbox dia. Ada satu benda lagi sebenarnya yang agak penting juga kita nak kena tukar, iaitu gearbox oil cooler. Yang ini kita nasihatkan sebelum 100,000 km mileage, tukarlah yang original. Kalau nak yang original kita ada. Sebab selalunya case bila gearbox oil cooler ni pecah, minyak gearbox akan bercampur dengan coolant. So bila minyak gearbox korang tu bercampur dengan coolant, dia akan efek komponen-komponen dekat dalam gearbox korang ni. Dekat dalam oil cooler ni, dia ada lapisan nipis. Setiap lapisan dia akan lalu minyak dan juga coolant. Basically oil cooler ni masuk minyak dengan coolant lah. Bagi minyak tu pada suhu yang optimum supaya gearbox ni bekerja dalam keadaan yang baik. Bila benda ni pecah, itu yang kena full overhaul lah. Kalau kata kereta korang tu mileage dah hampir 100,000, jom kita tukar gearbox oil cooler ni. Dan tolong tukar yang ori, sebab kita tahu original kualiti dia lagi bagus daripada yang bukan ori. So untuk korang kat luar sana, kalaulah kata ada masalah dengan gearbox, jangan pening-pening, datang dekat kita punya workshop dulu, buat checking dulu. Sebab tak semestinya setiap masalah gearbox korang perlu overhaul. Kadang-kadang benda-benda kecil je problem, sensor-sensor kecil je problem. Jadi itu sedikit sebanyak tentang apa yang kita buat bila kita full overhaul gearbox CVT. Lain gearbox, lain cara overhaul dia, lain cara tukar barang dia, barang-barang dia pun lain. Kita boleh cakap kalau barang CVT inilah dia. Ada masalah gearbox, kontak kita orang Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.